Sampai ada satu momen lucu tu, aku ingat satu minggu tu temanya adalah korang kena cabut dalam balang tu. Aku apa? Kalau aku seorang nelayan. Kalau aku seorang ... Uh-uh. Jadi apa-apa, bila kau tarik, aku adalah seorang apa. So, kita tarik tu. Kita dapat kalau aku seorang nelayan. Kalau bukan. Betul. Kita dapat kalau aku seorang nelayan. Kalau aku seorang nelayan. Kumpulan Zero tarik. Kalau aku seorang director. Hero nakkan cerita tu. Sebab kita dah ada satu cerita. Kalau aku seorang director, kita dah ada sketsa tu. Zero pula nakkan cerita kita. Kalau aku adalah seorang nelayan. Sebab dia ada cerita nelayan. Dia ada cerita nelayan. Sebab 3 orang adik-beradik ni adalah nelayan. Waktu ni pula semi-final ni. Penting ni. Penting. Ni nak melangkah ke seterusnya ke final ni. Selepas tu nak minta tukar, production tak bagi. Dia kata, tak boleh. Kau dah tarik, itulah kau kena buat. So minta lah dengan kumpulan Zero, kau ada punchline ke bah? Kalau aku nelayan, ada. Dia pun bagi. Kau ada punchline kalau aku director? Ada. Kita pun bagi dia. Nah, bah, ini cerita pasal director, kita dah tulis Aku apa. sangat. Masa tu dia punya best. Aku punya okey kan ni? Okey bah, ini punchline kami memang jadi bah ini. Malam tu pun bermula lah kita melakukan persembahan. So kumpulan Zero